Saya pergi ceramah dekat tentera Malaysia banyak tuan-tuan. Ada benda yang saya boleh cerita, ada benda yang saya tak payah cerita. Sebab tu kekuatan tentera kita akan boleh cerita. Orang boleh tahu rahsia. Saya banyak cakap dalam tentera Malaysia. Ada satu tempat saya pergi. Dia kata, Ustaz, tempat ni tak ada siapa boleh masuk. Orang tertentu je boleh masuk. Dia jaga apa? Dia jaga seluruh kawasan. Oh, canggih Malaysia. Tapi kita selalu nampak tentera Malaysia apa ada. Jangan. Takkan kita nak cerita kekuatan kita. Adalah benda yang patut rahsia. Tapi bila saya sebut itu, Allah, mudah-mudahan Allah pelihara kita. Allah bagi kekuatan kepada tuan-tuan semua. Jaga keselamatan negara kita dengan sistem yang canggih ini, tuan-tuan. Ustaz, kita ni tak ada peluru pandu lah, tak ada apalah. Tak apa, tak ada pun tak apa. Dia ada penangkis peluru pandu. Saya sebut macam tu sajalah untuk makluman kita. InsyaAllah, tuan-tuan. Tapi masalah kita ni tak yakin dengan kebolehan tentera kita.